Ni kita masak harimau menangis pula. Bagaimana masak harimau menangis? Harimau menangis pun masak tak lama, 2 minit, 3 minit. Jangan lama-lama. Sama, masak harimau menangis sama macam batang pinang. Dia harimau menangis dia potong kecil-kecil. Daging batang pinang tapi diperak harimau menangis. Ni saya tak letak minyak. Saya terus masuk je. Kalau tengok harimau menangis, marinate dia tak sebanyak macam batang pinang. Kat sini kalau tuan-tuan tengok, saya biarkan 2 minit dulu. Dia digunakan marinate harimau menangis, ataupun senang panggil kalau tuan-tuan pergi Hatnyai makan daging danok. Ni daging danok. 2 minit pun dah berjalan. Okey, bila 2 minit tuan-tuan tengok, tuan-tuan perempuan tengok dia punya isi ni dah mula masak. Untuk dia masak tu agak cepat. Jadi ni saya nak balik kan. Ingat, masak, saya reminder, masak 2 minit, 3 minit. Tuan-tuan jangan lupa, ni sos Thai ni air panas, masuk gendamkan dulu. Sos ni tak payah masak, sos ni dah masak, gendam supaya dia punya sos tu panas, makan pun sedap. Ni dah lepas minit kalau tuan-tuan tengok. Batang pinang tadi dia berkuah. Harimau menangis dia tak berapa nak berkuah. Okey. Jadi saya pun tak nak overcook, saya pun angkat. Cantik ni. Tuan-tuan kena rasa. Kalau tuan-tuan tak rasa, kita nak bincang bisnes pun susah. Sebab tuan-tuan kena rasa dulu. Okey, ni sos yang kita dah gendang air panas, okey.